Makan. Cuma kejap-kejap lagi. Boleh? Makan sekarang lah. Tu dah sejuk dah makanan. Tak apalah Raya, makanan tu boleh panaskan kan? Bini abang dah siap cantik. Kita buat ringkas-ringkas. Anniversary quickie. Lepas tu kita makan sama-sama. Okay? Tak payahlah rushing-rushing. Sekejap. Saya cuti. Cuti? Kalau awak dah tahu awak cuti, yang awak beria sangat siap-siap pun nak sambut saya balik kerja ni, apa benda ni? Sengaja nak mainkan perasaan ke apa ni? Main perasaan apa bendanya, abang? Saya masak tu. Saya nak celebrate. Celebrate apa? Celebrate apa? Orang celebrate nak happy, nak enjoy, nak tenang. Bukan spoil mood macam ni. Abang baru cakap tadi kan? Abang busy kat kerja, serabut, penat, balik serabai macam ni. Abang ingat abang balik rumah, anniversary macam ni, abang dapat layanan sepatutnya daripada isteri. Tapi cuti. Cuti Thanks. Thank you very much. Sayang, makanlah dulu, jamulah dulu. Saya orang tak ada mood lah. Cuti kan? Pergi makan sendiri.